Kedai dah cantik, tapi menu selalu rosak. Okey geng, kepada owner-owner kedai makan ataupun kafe ataupun seumpamanya, anda nak tak upgradekan menu anda kepada yang nampak lebih premium ataupun nampak lebih eksklusif? Apa kata anda buat je menu yang macam ni? Ini menu ni dipanggil hardcover menu. Untuk bahagian cover ni, bahagian depan ni keras kalau keras macam ni akan tahan lebih lama menu anda tu. Lepas tu bahagian dalaman ni pula, untuk ni, yang ni pula bukan kertas yang biasa tu. Yang ni lebih kepada kita menggunakan art card. Kayaknya kalau art card ni takkan mudah terkoyak okay. Lepas tu untuk binding, dapat lihat kita menggunakan skru yang binding tu. Lepas tu untuk finishing, kita menggunakan gloss laminate. Kalau gloss ni anda dapat lihat dia nampak berkilat sikit macam tu. Jadi kepada anda yang nak upgradekan menu anda kepada menu yang macam ni, anda boleh buat di Menteri Printing sekarang.